Saya tiada gigi. Isteri saya geli bila saya nak cium dia. Apakah hukum isteri tolak ciuman suami yang tiada gigi? Kamu tanya kenapa? Betul tak? Tidak betul. Pelik-pelik orang sini. Tapi rasa kau pau 5 ni. Apa tujuan berkahwin? Litaskunu ilaiha, supaya kamu berseronok, beraman damai, bergembira dengannya. Dengan mana? Dengan pasangan. Okey? Jadi kalau boleh kita belajar menerima pasangan. Faham tak kita? Sebab apa? Sebab barang gigi tak ada. Jadi tengok gusi saja. Masa isi kepah nyom 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 nyom. Faham lagi. Nampak? Nah, madani. Nah, jadi laki bini tengok merah nyala macam gerberuk. Nah, jadi tak apa-apa. Terimalah seadanya. Kita tengok kekurangan bini kita, kita terima. Bini tengok kekurangan kita, kita terima. Barulah jadi pasangan yang sempurna. Atas diri seorang sempurna tidak ada sama sekali. Ada tak soalan lisan dah nak balik?